dan salam sejahtera. Kami dari TVPSS SK Sungai Ramal Dalam membawakan liputan khas program Tekad Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 dan Hari Terbuka Madani PPD Hulu Langat berlangsung di Dewan Komuniti MPKJ Semenyih. Mari kita ikuti suasana program pada hari ini. Program ini bermula seawal jam 9 pagi dengan kehadiran para guru, murid, ibu bapa serta komuniti yang hadir bagi memeriahkan program. Pelbagai booth pameran dan aktiviti interaktif disediakan bagi memberi pendedahan kepada penghujung tentang hala tuju pendidikan negara. Program ini turut menyediakan aktiviti yang menarik dan bermanfaat kepada murid selaras dengan aspirasi pendidikan madani. Apakah kepentingan program ini kepada warga sekolah? Terima kasih kepada adik Zulfa Al-Husna. Tekad RPM 2026 ini adalah dan Hari Terbuka Madani ini diadakan bertujuan untuk menyampaikan inisiatif dan juga dasar terkini perkhidmatan baharu Kementerian Pendidikan Malaysia kepada pemegang taruh itu ibu bapa, komuniti setempat dan juga orang awam. Aktiviti apa yang menarik perhatian Puan? Hari ini kita dapat lihat ada pelbagai pameran booth terutama daripada sekolah-sekolah dan juga swasta, dan juga kita dapat daripada bank-bank yang mana memberi perkhidmatan kepada sekolah-sekolah. Jadi yang paling menarik adalah kalau lihat di KV tadi, kita dapat lihat pameran robotik yang mana sekarang ini merupakan satu pameran yang bagus untuk semua sekolah supaya dapat dibawa untuk diperkembangkan kepada murid-murid. Terima kasih, Tuan. Apakah aktiviti yang menarik perhatian Puan? Aktiviti yang paling menarik perhatian saya pada hari ini ialah apabila sesi bertemu dengan pengarah Jabatan Negeri Selangor, iaitu Datin Nur Ashikin. Yang mana di dalam ucap tama Datin ialah dia mengatakan bahawasanya kejayaan-kejayaan Negeri Selangor ini adalah berdasarkan kepada guru-guru dan juga murid-muridnya yang sentiasa bersemangat. Itu yang paling menarik perhatian saya. Terima kasih, Puan. Apakah harapan Puan terhadap generasi murid masa depan? Generasi sekarang memang betul-betul menghadapi cabaran cabaran dalam menuntut ilmu dan juga cabaran dalam orang kata merealisasikan hasrat KPM. Jadi secara peribadi saya memang mengharapkan generasi menjadi generasi yang beradab, bukan sahaja cerdik tetapi dapat membina sahsiah selain daripada berilmu, berkemahiran dan menyahut cabaran untuk berdaya saing. Okey. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Program ini bukan sahaja memberi pendedahan kepada transformasi pendidikan negara, malah mengeratkan hubungan antara sekolah dan komuniti. Saya Naida Kairina dan saya Zulfa Al-Husna, wartawan TVPSS SK Sungai Ramal Dalam